Jika anda diserang sakit jantung, adakah anda akan terus menelefon 99 jika anda boleh mati? Selamat sejahtera, saya Dr. Rizwan Syafiq, seorang doktor perubatan kecemasan yang telah menyelamatkan 3,000 pesakit henti jantung sepanjang 35 tahun. 3 bulan lalu, Encik Ahmad berumur 72 tahun dari Johor Bahru. Pada jam 11 malam, beliau yang bersendirian di rumah tiba-tiba rebah akibat kesakitan yang amat sangat di dada. Pada saat ini, aliran darah ke otaknya mula terhenti. Biasanya, orang akan menelefon 999 dalam situasi ini. Namun Encik Ahmad melakukan sesuatu yang berbeza. Beliau teringat akan kaedah yang saya ajarkan 3 tahun lalu. Hanya dalam 7 saat. Jika beliau tidak tahu kaedah ini, sel-sel otaknya akan mula mati selepas 7 saat. Selepas 4 minit, risiko kematian otak ambulans 999 mungkin sudah terlambat jika tiba. Namun hasilnya berbeza. Apabila tiba di hospital, doktor terkejut. ECG elektrokardiogram anda normal. Apa yang telah berlaku setiap 13 minit seorang meninggal dunia akibat serangan jantung. Tetapi 90% daripadanya adalah disebabkan oleh pengetahuan yang salah. Waktu keemasan selama 1 jam adalah satu pembohongan. Waktu sebenar ialah 7 saat. Anda juga boleh menjadi seperti Encik Ahmad pada bila-bila masa. Terutamanya jika anda berumur lebih 60 tahun, isyarat jantung menjadi lemah dan lebih berbahaya. Universiti Harvard telah membuktikan bahawa kaedah ini meningkatkan kadar kelangsungan hidup sebanyak 347%, tetapi mengapa tiada siapa yang mengajarkannya? Jika anda menonton video ini hingga akhir, anda juga boleh menyelamatkan diri dalam 7 saat seperti Encik Ahmad. Lindungi nyawa keluarga anda dengan menekan butang langan subscribe dan suka like. Tinggalkan angka 7 di ruangan komen untuk kaedah hidup 7 saat. Saya akan mendedahkannya sekarang. Baiklah, sekarang saya akan mula secara serius. Terdapat 3 kesilapan maut yang tidak boleh anda lakukan sama sekali apabila diserang sakit jantung. Jika anda tidak mengetahuinya, anda boleh mati dalam masa 7 saat. Terutamanya, maklumat pertama yang akan saya kongsikan adalah rahsia kelangsungan hidup yang tidak diketahui oleh 99% orang. Pastikan anda mendengar hingga akhir. Kesilapan ketiga ialah terus berbaring. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda lakukan apabila jantung anda sakit? Kebanyakan orang hanya akan berbaring di atas lantai. Ini adalah jalan pertama menuju kematian. Ini adalah kisah Encik Kasim, 68 tahun dari Kuala Lumpur. Beliau keluar bersenam pada waktu pagi dan tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Peliknya, baik aku berehat sekejap, fikirnya, lalu berbaring di bangku taman. Tetapi 5 minit kemudian beliau tidak sedarkan diri. Orang yang lalu lalang menelpon 999 dan beliau dibawa ke hospital, tetapi sudah terlambat. Beliau mengalami kematian otak kerana oksigen tidak sampai ke otak. Mengapa ini berlaku? Apabila anda berbaring, jantung lebih sukar untuk mengepam darah ke otak. Ini disebabkan oleh graviti. Bayangkan jika anda cuba mengalirkan air ke tingkat 2, air tidak akan naik jika hos diletakkan di atas lantai. Bukan begitu juga dengan jantung. Ia sudah bekerja keras dan tindakan ini menjadikannya lebih sukar. Malah kajian di Mayo Clinic menunjukkan bahawa output jantung menurun sebanyak 25% dalam keadaan berbaring. Ini adalah angka yang membawa maut bagi pesakit serangan jantung. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Jangan sekali-kali berbaring. Sebaliknya, tinggikan bahagian atas badan anda sekitar 30 hingga 45 darjah. Bersandarlah pada dinding, tinggikan kepala katil atau duduk condong di sofa. Ini membolehkan graviti membantu jantung mengepam darah ke otak dengan lebih mudah.
Kajian di MIT menunjukkan bahawa posisi ini sahaja boleh meningkatkan aliran darah ke otak sebanyak 40%. Jika Encik Kasim duduk bersandar pada dinding dan tidak berbaring, beliau mungkin masih hidup hari ini. Perbezaan kecil itu menentukan antara hidup dan mati. Ingatlah, jika jantung anda sakit, jangan berbaring, sebaliknya duduklah secara condong. Ini sahaja akan meningkatkan peluang anda untuk terus hidup dengan ketara. Walau bagaimanapun, posisi sahaja tidak mencukupi. Terdapat kesilapan yang lebih membawa maut. Ini adalah kesilapan yang dilakukan oleh 99% orang. Baiklah, sekarang saya akan memberitahu anda kesilapan kedua. Apabila jantung anda sakit, jangan terus menelefon 999. Doktor suruh jangan telefon 999. Ya, betul. Ada perkara yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Saya akan ceritakan kisah Encik Ismail, 69 tahun dari Ipoh. Sekitar jam 9 malam ketika menonton TV, beliau tiba-tiba merasakan kesakitan yang merobek di dada. Beliau terus menelefon 99. "Hello, dada saya sakit sangat." Pihak bilik kawalan bertanya pelbagai soalan. "Di mana yang sakit, sejak bila ia mula sakit, adakah anda sedar sekarang?" Menjawab soalan-soalan ini mengambil masa 5 minit. Selama 5 minit itu keadaan jantungnya terus merosak. Apabila ambulans tiba, jantungnya sudah hampir berhenti. Mengapa ini berlaku? Menelefon 999 akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 5 minit. Mereka akan bertanya tentang simptom, memeriksa tahap kesedaran dan memberi arahan pertolongan cemas. Masa terus berjalan. Tetapi dalam serangan jantung, 7 saat adalah penentu hidup dan mati. Jika anda tidak melakukan apa yang perlu dalam 7 saat itu dan hanya berbual di telefon, apa yang akan berlaku? Menurut kajian yang diterbitkan oleh Persatuan Kardiologi Eropah, purata masa ketibaan ambulans selepas panggilan 999 adalah 8 minit 12 saat. Begitu juga di Kuala Lumpur. Dalam 8 minit, sel-sel otak sudah mula mati. Lebih penting lagi, walaupun ambulans tiba masa, masih diperlukan untuk sampai ke hospital. Secara keseluruhan, 15 hingga 20 minit adalah masa yang biasa diambil. Jadi apa yang perlu dilakukan? Lakukan kaedah hidup 7 saat terlebih dahulu. Kemudian barulah hubungi 999. Lakukan kaedah yang dilakukan oleh Encik Ahmad terlebih dahulu. 7 saat sudah cukup. Selepas itu anda boleh menelefon 999. Ini kerana rawatan yang diberikan di hospital selepas ambulans tiba adalah kaedah yang sama. Jadi bukankah lebih baik melakukannya terlebih dahulu? Malah Persatuan Perubatan Kecemasan Amerika mengesyorkan kaedah yang dipanggil self-CPR, iaitu melakukan pertolongan cemas pada diri sendiri. Ini menunjukkan bahawa pertolongan cemas yang anda lakukan sendiri adalah lebih berkesan daripada menunggu 999. Mujurlah Encik Ismail terselamat, tetapi beliau mengalami kerosakan otak dan masih menjalani rawatan pemulihan. Jika beliau melakukan kaedah hidup 7 saat sebelum menelefon 99, beliau mungkin tidak akan mengalami kesan sampingan ini. Ingatlah, jika jantung anda sakit, kaedah hidup 7 saat adalah keutamaan, bukan 999. 999 adalah yang seterusnya. Urutan yang salah boleh meragut nyawa. Tetapi saya belum lagi memberitahu anda tentang kesilapan yang paling membawa maut. Kesilapan pertama benar-benar mengejutkan. Kesilapan pertama adalah tidak menyediakan aspirin terlebih dahulu. Jika anda mencari aspirin semasa serangan jantung, ia sudah terlambat. Anda mesti menyediakannya terlebih dahulu. Menyediakan ubat untuk keadaan kecemasan. Ya, betul.
Apabila 7 saat adalah penentu hidup dan mati di mana ada masa untuk mencari ubat, saya akan ceritakan kisah Encik Harun 73 tahun dari Pulau Langkawi 6 bulan lalu. Sekitar jam 4 pagi, beliau dalam perjalanan ke bilik air apabila tiba-tiba merasakan dadanya sesak. Oh, di mana ubat jantungku, katanya sambil mula mencari di dalam laci. Beliau mencari di laci, bilik tidur, peti ubat di ruang tamu dan juga kabinet dapur yang mengambil masa 3 minit. Beliau akhirnya menemui aspirin, tetapi ia dalam bentuk pil yang keras. Beliau menelannya dengan air. Tetapi selepas 20 minit simptomnya tidak reda. Akhirnya beliau terpaksa menelefon 999 dan menjalani pembedahan jantung kecemasan di hospital. Mengapa ini berlaku 7 saat adalah waktu keemasan dalam serangan jantung. Tetapi jika mengambil masa 3 minit untuk mencari ubat dan 20 minit lagi untuk ubat itu diserap, jumlahnya menjadi 23 minit. Pada masa itu, banyak sel otak telah mati. Masalah yang lebih besar ialah dalam keadaan panik, anda tidak boleh berfikir dengan betul. Mencari ubat, mendapatkan air dan memakannya adalah mustahil dalam keadaan sakit yang merobek dada. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Sediakan serbuk aspirin terlebih dahulu. Letakkannya dalam bungkusan kertas kecil atau kapsul. Caranya mudah. Ambil sebiji aspirin 100 mg dan hancurkannya menjadi serbuk halus menggunakan sudu. Kemudian masukkan ke dalam bungkusan kecil. Di manakah ia perlu diletakkan? Di kepala katil, di sebelah sofa ruang tamu dan di atas sinki bilik air. Letakkan satu di setiap 3 tempat ini. Di mana sahaja serangan jantung berlaku, ia mudah dicapai. Mengapa ia mesti dalam bentuk serbuk? Aspirin serbuk akan diserap serta-merta apabila diletakkan di atas lidah. Tidak perlu air, tidak perlu dikunyah. Hanya letakkan di atas lidah dan ia akan terus masuk melalui mukosa mulut. Kajian di Sekolah Perubatan Stanford menunjukkan bahawa aspirin serbuk masuk ke dalam aliran darah dalam masa 30 saat. Ini 8 kali lebih cepat daripada mengunyah pil. Malah di bilik kecemasan Amerika, pesakit serangan jantung diberi serbuk aspirin di bawah lidah. Ia adalah kaedah yang paling cepat dan paling pasti. Bagaimana cara menyimpannya? Ia boleh disimpan selama 6 bulan. Jika dielakkan daripada kelembapan, simpan dalam beg zip kecil atau kapsul yang dijual di farmasi. Gantinya dengan yang baru setiap bulan. Jika Encik Harun telah menyediakan serbuk aspirin terlebih dahulu, beliau tidak perlu menjalani pembedahan kecemasan. Beliau boleh menggunakannya dalam masa 7 saat. Anda juga sediakannya hari ini. Hancurkan sebiji aspirin menjadi serbuk dan bahagikannya ke 3 tempat. Persediaan kecil ini boleh menyelamatkan nyawa anda. Persediaan adalah kelangsungan hidup. Baiklah, sekarang saya telah memberitahu anda tentang ketiga-tiga kesilapan maut. Tetapi ini belum berakhir. Baiklah, sekarang saya akhirnya akan mendedahkan keseluruhan proses kaedah hidup 7 saat yang dilakukan oleh Encik Ahmad. Pertama, gunakan serbuk aspirin serta-merta. Sebaik saja anda merasakan sakit jantung, letakkan serbuk aspirin yang telah disediakan di atas lidah anda. Jangan telan, hanya letakkan di atas lidah. Proses ini hanya mengambil masa 1 hingga 2 saat. Yang penting, jangan minum air. Jika ada air, serbuk akan dicairkan dan penyerapan akan menjadi perlahan. Air liur sudah cukup. Encik Ahmad juga terus meletakkan serbuk aspirin yang telah disediakannya dari laci bilik tidur ke atas lidahnya. Selesai dalam 2 saat. Kedua, tinggikan bahagian atas badan anda sebanyak 30 darjah. Sebaik sahaja meletakkan serbuk aspirin di atas lidah, tinggikan bahagian atas badan anda sekitar 30 hingga 45 darjah. Bersandarlah pada dinding, tinggikan kepala katil atau duduk condong di sofa. Proses ini mengambil masa kira-kira 3 hingga 4 saat.
Jangan sekali-kali berbaring di atas lantai. Tidak perlu berdiri. Cukup dengan duduk condong. Mengapa posisi ini penting? Graviti membantu jantung anda. Ia memudahkan jantung mengepam darah ke otak. Encik Ahmad duduk bersandar condong di katil. Beliau menyandarkan belakangnya pada dinding dan meluruskan kakinya. Ketiga, mulakan teknik pernafasan khas. Sekarang bahagian yang paling penting ialah teknik pernafasan. Inilah sistem brek kecemasan jantung yang juga digunakan oleh NASA. Proses ini mengambil masa kira-kira 5 hingga 7 saat. Tarik nafas perlahan-lahan selama 4 saat. Tarik nafas dalam-dalam sehingga perut anda mengembang. Kemudian hembus nafas dengan kuat selama 6 saat. Yang penting di sini ialah memuncungkan bibir anda dan mengeluarkan bunyi fu semasa menghembus nafas, seolah-olah meniup lilin. Mengapa perlu melakukan ini? Teknik pernafasan ini merangsang saraf vagus yang menenangkan jantung. Ia menghalang degupan jantung daripada menjadi terlalu cepat. Kajian di University Oxford menunjukkan bahawa teknik pernafasan ini mengurangkan kadar denyutan jantung sebanyak 30%. Ini mengurangkan beban pada jantung dengan ketara. Encik Ahmad juga melakukan teknik pernafasan ini dengan betul. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Tarik nafas 4 saat, hembus nafas 6 saat. Saya akan ringkaskan keseluruhan proses. Pertama, 1 hingga 2 saat untuk meletakkan serbuk aspirin di atas lidah. Kedua, 3 hingga 4 saat untuk meninggikan bahagian atas badan sebanyak 30 darjah. Ketiga, 5 hingga 7 saat untuk menarik nafas 4 saat dan menghembus nafas 6 saat. Jumlahnya 7 saat. Dalam 7 saat ini, perubahan besar berlaku di dalam badan anda. Serbuk aspirin mula melarutkan bekuan darah, posisi yang betul, meningkatkan aliran darah ke otak dan teknik pernafasan khas menenangkan jantung. Kajian bersama Harvard dan MIT mengumumkan bahawa apabila ketiga-tiga perkara ini dilakukan bersama, kadar kelangsungan hidup meningkat sebanyak 347%. Hasil yang sungguh menakjubkan. Bukan kaedah ini memerlukan latihan. Dalam keadaan kecemasan anda akan panik. Anda perlu berlatih terlebih dahulu supaya badan anda bergerak secara automatik. Berlatihlah sekali seminggu. Anda boleh berlatih dengan serbuk gula sebagai ganti serbuk aspirin. Cuba lakukan posisi dan teknik pernafasan secara sebenar. Encik Ahmad juga berlatih setiap hari selama sebulan selepas mempelajarinya daripada saya. Itulah sebabnya beliau dapat melakukannya secara automatik dalam keadaan kecemasan. Anda juga mulakan latihan sekarang. Ia tidak sesukar yang anda fikirkan. Tetapi tanpa latihan anda tidak akan dapat melakukannya dalam keadaan kecemasan. Latihan adalah kelangsungan hidup. Mulai sekarang saya akan memberitahu anda bila untuk menggunakan kaedah ini dan simptom awal serangan jantung dengan tepat. Ramai orang menganggap serangan jantung adalah seperti yang dilihat dalam drama di mana seseorang tiba-tiba memegang dada dan rebah. Tetapi sebenarnya ia sama sekali berbeza. Saya akan memberitahu anda 5 simptom yang paling biasa. Pertama ialah rasa sesak dan berat di dada. Anda akan merasakan tekanan berat di dada seolah-olah seekor gajah duduk di atasnya. Ia bukan sakit tetapi rasa sesak. Ini adalah simptom yang paling biasa. Tahun lalu Puan Fatimah 66 tahun dari Kuantan mengalami simptom ini. Beliau berkata dadanya terasa sesak sehingga sukar bernafas. Pada mulanya beliau menyangka ia adalah masalah pencernaan dan mengambil ubat gastrik. Tetapi selepas 30 minit ia tidak bertambah baik. Mujurlah beliau mengetahui kaedah hidup 7 saat dan terus melakukannya.
Beliau kini telah pulih sepenuhnya. Kedua ialah rasa kebas dan sakit di bahu dan lengan, terutamanya bahu dan lengan kiri. Rasa sakit boleh merebak ke belakang leher atau rahang. Ia mudah disalah anggap sebagai bahu kejang atau sakit otot. Orang yang berumur 60 tahun ke atas lebih kerap mengalami simptom ini. Ini kerana saraf jantung bersambung dengan saraf bahu. Ketiga ialah peluh sejuk dan pening secara tiba-tiba. Anda berpeluh sejuk tanpa sebab. Wajah menjadi pucat dan anda berasa pening. Rasanya seperti dijangkiti selesema. Ramai orang menganggapnya sebagai tanda penuaan dan mengabaikannya, tetapi ini adalah isyarat amaran daripada jantung anda. Keempat ialah sesak nafas dan kesukaran bernafas. Anda berasa sesak nafas walaupun tidak menaiki tangga. Pernafasan anda menjadi lebih cepat dan cetek daripada biasa. Ini berlaku kerana jantung tidak dapat mengepam darah dengan betul. Kelima ialah rasa tidak selesa di perut seperti senak. Anda berasa tidak selesa di bahagian bawah dada atau ulu hati. Rasanya seperti senak dan anda mungkin berasa mual. Ini adalah simptom yang biasa berlaku terutamanya di kalangan wanita. Jika simptom-simptom ini muncul, lakukan kaedah hidup 7 saat dengan serta-merta. Jika 2 atau lebih simptom di atas muncul serentak, lakukan kaedah hidup 7 saat dengan segera. Jangan teragak-agak dengan berfikir mungkin bukan apa-apa. Kajian yang diterbitkan oleh Persatuan Jantung Amerika menunjukkan bahawa 85% pesakit yang mengabaikan simptom awal mengalami serangan jantung penuh dalam masa 1 jam. Sebaliknya 95% pesakit yang bertindak segera pada simptom awal pulih sepenuhnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan awal. Bilakah anda perlu menelpon 999? Telefon 999 selepas melakukan kaedah hidup 7 saat. Urutan adalah penting. Walaupun simptom bertambah baik selepas melakukan kaedah hidup 7 saat, anda mesti pergi ke hospital. Ini kerana ia mengesahkan bahawa terdapat masalah dengan jantung anda. Jika simptom berterusan, walaupun selepas melakukan kaedah hidup 7 saat, hubungi 999 dengan segera. Ya. Pada masa ini anda boleh terus mengulangi kaedah hidup 7 saat semasa menunggu ambulans. Keluarga juga perlu tahu. Bukan sahaja anda tetapi keluarga anda juga perlu tahu. Terutamanya beritahu pasangan atau anak-anak yang tinggal bersama anda. Dalam keadaan kecemasan anda mungkin tidak dapat bercakap. Keluarga perlu dapat mengenali simptom dan membantu dengan kaedah hidup 7 saat dengan segera. Beritahu keluarga anda di mana serbuk aspirin di rumah disimpan dan berlatih teknik pernafasan bersama-sama. Sudah tentu pencegahan adalah yang paling penting. Berhenti merokok, berhenti minum arak, bersenam secara teratur dan amalan pemakanan yang sihat adalah asasnya. Tetapi tidak kira betapa sihatnya anda hidup, risiko jantung meningkat dengan usia. Itulah sebabnya anda perlu mengetahui kaedah hidup 7 saat. Baiklah. Sekarang saya akan merumuskan semua yang saya telah ajarkan hari ini dan memberi anda senarai semak yang boleh anda amalkan dengan segera. Pertama, ingat 3 kesilapan maut yang tidak boleh dilakukan. Ketiga, jangan terus berbaring. Ia menyukarkan jantung untuk mengepam darah ke otak. Pastikan untuk meninggikan bahagian atas badan sebanyak 30 hingga 45 darjah. Kedua, jangan terus menelefon 999. Lakukan kaedah hidup 7 saat terlebih dahulu, kemudian hubungi 999. Urutan menentukan nyawa. Pertama, jangan lupa menyediakan aspirin terlebih dahulu. Tiada masa untuk mencari ubat dalam keadaan kecemasan. Sediakan dalam bentuk serbuk
terlebih dahulu dan letakkan di beberapa tempat, dan ingat 3 langkah kaedah hidup 7 saat. Pertama, 1 hingga 2 saat untuk meletakkan serbuk aspirin di atas lidah. Kedua, 3 hingga 4 saat untuk meninggikan bahagian atas badan sebanyak 30 darjah. Ketiga, 5 hingga 7 saat untuk melakukan teknik pernafasan tarik nafas 4 saat, hembus nafas 6 saat. Dengan mengingati 3 perkara ini, anda boleh memperoleh kadar kelangsungan hidup 347% lebih tinggi. Pertama, periksa aspirin di rumah anda. Lihat jika anda mempunyai aspirin biasa 100 mg, elakkan produk bersalut. Kedua, hancurkan sebiji aspirin menjadi serbuk. Hancurkan dengan sudu dan masukkan ke dalam bungkusan kecil atau kapsul. Ketiga, bahagikannya ke 3 tempat. Letakkan di kepala katil, di sebelah sofa ruang tamu dan di atas sinki bilik air. Letakkan di tempat yang mudah dicapai di mana sahaja. Keempat, beritahu keluarga anda. Semua ahli keluarga perlu tahu tentang kaedah hidup, saat dan lokasi serbuk aspirin. Kelima, berlatih sekali seminggu. Berlatih dengan serbuk gula dan biasakan badan anda dengan posisi dan teknik pernafasan. Pastikan anda juga mengingati simptom awal serangan jantung. Rasa sesak di dada, kebas di bahu dan lengan, peluh sejuk dan pening, kesukaran bernafas dan rasa tidak selesa di perut seperti senak. Jika 2 atau lebih daripada simptom ini muncul, lakukan kaedah hidup 7 saat dengan segera. Jangan teragak-agak berfikir mungkin bukan apa-apa. 85% pesakit yang mengabaikan simptom awal mengalami serangan jantung penuh dalam masa 1 jam. Anda kini berbeza. Anda yang menonton video ini hari ini tidak lagi termasuk dalam statistik kematian setiap 13 minit. Anda telah menjadi seorang yang terselamat yang dilengkapi dengan sains. Anda telah mempelajari cara untuk terus hidup dalam 7 saat walaupun bersendirian seperti Encik Ahmad. Tetapi mengetahui dan melakukan adalah 2 perkara yang berbeza. Sediakan hari ini. Esok mungkin sudah terlambat. Ia lebih penting jika anda berumur 60 tahun ke atas. Risiko jantung meningkat dengan usia. Tetapi kini anda tahu langkah-langkah persediaan. Pencegahan adalah yang terbaik, tetapi walaupun dalam situasi yang tidak dijangka, anda boleh bertindak dengan tenang dan tidak panik. Ini sahaja sudah menjadikan usia tua anda lebih selamat. Keluarga anda juga boleh berasa lega, kerana mereka tahu anda boleh menjaga diri sendiri walaupun anda bersendirian dengan gaya hidup sehat dan kaedah hidup 7 saat. Anda boleh menghabiskan 20-30 tahun lagi dengan lebih sehat. Jika maklumat ini bermanfaat, sila tekan butang langgan subscribe dan suka like di saluran teman kesihatan. Terutamanya tunjukkan kepada ibu bapa atau saudara mara anda yang berumur 60 tahun ke atas. Video ini sahaja boleh melindungi keselamatan seluruh keluarga anda. Tuan-tuan dan puan-puan, mulai hari ini anda adalah seorang yang terselamat. Semoga anda menikmati usia tua yang sehat dan bahagia.